Bayangkan korang dah lama dah tinggalkan kehidupan gelap korang, tapi satu hari tiba-tiba korang punya musuh lama datang untuk balas dendam. Apa korang buat? The Bluff berlatarkan era Lanon. Cerita ni mengisahkan pasal Ercel, seorang yang pernah menjalani kehidupan dalam kumpulan Lanon. Lepas beberapa lama dia menjalani kehidupan sebagai seorang Lanon, dia pun decide untuk bersara and kahwin. Tapi sebelum dia bersara tu, dia dah curi banyak gila emas daripada ketua Lanon tu, which is kapten dia sendiri. Lepas beberapa tahun, kapten kapal ni mula untuk memburu si Ercel ni sebab nak balas dendam. So Ercel ni kena gunakan segala kepakaran yang dia ada sepanjang dia jadi Lanon untuk dia protect diri dia and family dia yang tak pernah tahu pun latar belakang si Ercel ni. Apa yang aku suka dekat cerita ni, first dia punya plot dia ni pada aku agak solid. Aku jadi curious nak tahu macam mana dia nak kalahkan sekumpulan Lanon ni seorang-seorang, sebabnya laki dia ni memang orang biasa dan tak pandai lawan. Untuk pacing cerita ni pada aku dia steady, dia tak terlalu laju, tak terlalu draggy. Untuk action dia pada aku dia not bad, raw, grounded and adalah juga sikit-sikit scene tembak menembak. Aku rasa lama dah aku tak tengok cerita pirate ni. Last aku tengok Pirate of the Caribbean. Tapi The Bluff ni dia memang lain sikit lah, sebabnya dia bukan jenis adventurous yang roam sana sini, tak. Dia fokus on misi memburu. Kalau korang rindu nak tengok cerita pirate, korang boleh tengok cerita The Bluff ni, ada dekat Prime Video.